Ya, Kubang Krian. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Berdasarkan pada jawapan Timbalan Menteri sebentar tadi, menyatakan program outreach yang telah dilaksanakan. Tan Sri Yang Pertua, isunya di sini hari ini adalah setelah mereka mendapat tempat di universiti, belajar dalam kursus yang ditawarkan, mereka akan keluar sebagai graduan. Isu hari ini adalah isu yang seringkali dipertikaikan ataupun diperdebatkan hari ini adalah tentang dengan izin mismatch, ataupun yang dikatakan kita melahirkan a square peg in a round hole dengan izin. Jadi saya ingin, soalan tambahan saya, adakah telah ada satu kajian yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi tentang keberkesanan program-program yang dibuat di IPTA kita, dan bagaimanakah ianya, adakah graduan kita yang keluar ini telah dapat mencapai objektif kita, diperlukan di sektor pasaran kerja, ataupun kita masih lagi berhadapan dengan bagaimana kita katakan tadi bahawa mereka belajar di IPTA dengan kursus yang tidak kompetitif, yang tidak dapat memenuhi pasaran kerja. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Krian. Sesungguhnya soal induk ataupun soalan asal itu adalah berkaitan dengan kemasukan ke IPTA dan bukannya bersangkut paut dengan mismatch. Walaupun demikian, sudi juga saya nak jawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Apa yang disarankan tadi oleh Yang Berhormat sesungguhnya merupakan satu-satunya fenomena yang perlu kita tangani bersama. Dan ini tidak semestinya bermaksud bahawa khusus-khusus tawaran IPTA buat ketika ni tidaklah berdaya pasaran ataupun less marketable dengan izin. Sesungguhnya ianya banyak bergantung kepada beberapa faktor, antara lain termasuk relevansi kurikulum yang ditawarkan oleh IPTA yang sememangnya mendapat keprihatinan dan perhatian serius dari pihak kementerian. Inilah sebab inilah satu-satunya yang pihak kementerian telah pun berusaha secara berterusan dengan kerjasama pihak sektor korporat. Selain daripada itu, saya kira sama ada seseorang graduan dapat pekerjaan yang serasi dengan program pengajiannya atau tidak, ini juga bergantung kepada kebolehannya ataupun daya saingnya. Dan tidak semestinya ianya bergantung kepada inti ataupun isi kandungan kurikulum sahaja. Inilah serba sedikit yang saya boleh jawab, Yang Berhormat. Ya.